Kalau korang ada sosis dekat rumah, korang wajib cuba resepi yang satu ni. Mula-mula masukkan 1 cawan tepung dengan bahan-bahan kering ke dalam mangkuk. Lepas tu tambahkan 2 biji telur dengan setengah cawan susu segar. Kacau semua bahan ni sampai dia betul-betul sebati macam ni. Pastikan adunan kita ni tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. Korang jangan risau, semua sukatan bahan akak dah letak dekat caption. Dan masa menggoreng ni, pastikan kita kawal juga dia punya suhu. Sebab kalau terlalu panas, nanti dia cepat hangit. Dan kalau terlalu slow juga, dia akan makan minyak. Selain dari tu, minyak pun kena banyak juga masa menggoreng, barulah dia masak dengan sekata. Bila warna dia dah bertukar jadi golden brown, bolehlah kita angkat dan toastkan. Dan dah siap. Jadilah resepi kita hari ni, mini kondok yang super simple, super sedap. Seriously, korang wajib cuba. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.